ASEAN yang telah mengharungi beberapa tempoh getir akibat ketidaktentuan global kini muncul sebagai antara kuasa dan pengaruh utama dalam ekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi ucap tamanya pada Majlis Makan Malam Gala sempena kepengurusian Malaysia Track Keuangan ASEAN berkata, pengaruh ekonomi ASEAN terus berkembang dan kekuatan sebenarnya terletak pada perpaduan negara anggotanya. Ucapan Perdana Menteri dibacakan oleh Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. For ASEAN, the answer is not to retreat, not to rush. Ours is a region seasoned by adversity. From currency shocks to global contagion, we've seen it all. We've weathered disruptions, and each time we have rebuilt not merely what was lost, but what was possible. Beliau berkata track keuangan ASEAN diletakkan sebagai penggerak utama matlamat itu, sama ada dengan memperdalam perdagangan intra-ASEAN, mengharmonikan rangka kerja keuangan hijau, mengukuhkan jaringan keselamatan keuangan atau memperluas akses kepada modal yang secara aktif membentuk masa depan yang stabil, saksama dan berpandangan ke hadapan untuk rantau ini.